Guys, macam apa yang kita tahu, Mata Jogan merupakan satu dojutsu yang paling misteri dalam series Boruto. Sampai sekarang, kita masih lagi tak dapat info yang cukup besar berkaitan pasal Mata Jogan. Dan Boruto sendiri sampai sekarang masih belum akses mampu untuk menggunakan kemampuan Mata Jogan. Tapi guys, korang pernah terfikir tak kalau boleh jadi ke yang sebenarnya Kashin Koji tahu pasal kewujudan Mata Jogan yang ada dalam diri Boruto. Tapi sebelum tu guys, Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je. So guys, untuk dalam video kali ni kita nak borak pasal teori berkemungkinan besar Kashin Koji tahu pasal kewujudan Mata Jogan. Ya, betul guys. Bagi aku, topik kali ni memang cukup menarik. Sebabnya kalau ikutkan sebelum ni aku dah banyak kali buat teori berkaitan pasal Mata Jogan. Kita borak pasal kekuatan Mata Jogan lah, lepas tu kita borak pasal takdir Boruto lah dan macam-macam lagi. Tapi korang pernah terfikir tak kenapa Kashin Koji telah memilih Boruto untuk menjadi sekutu beliau bagi menyelamatkan dunia shinobi dari ancaman yang bakal diorang hadapi? Padahal kalau kita nak cakap based on kekuatan, boleh je Kashin Koji team up dengan Kawaki, sebabnya Kawaki pun ada kekuatan karma. Cumanya ada risiko yang cukup besar lah kalau Kashin Koji team up dengan Kawaki, sebabnya Kawaki ada link dengan Amado dan sekaligus boleh menyebabkan keberadaan Kashin Koji akan terbongkar. Jadi korang pernah terfikir tak kenapa Kashin Koji telah memilih Boruto sebagai sekutu beliau? Aku tak rasa hanya disebabkan Boruto merupakan seorang Otsutsuki dan Boruto mempunyai karma. Mesti ada sebab lain yang cukup kuat menyebabkan Kashin Koji telah memilih Boruto untuk berjuang bersama dengan beliau. Tapi guys, kalau korang belum like, komen dan share, korang boleh buat semua tu dulu, okay? Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang padu untuk korang pakai, antaranya Naruto, Attack on Titan dan macam-macam lagi, korang boleh terus je order dekat tag Shopee yang aku ada letak dalam video ni, okay? Let's go. So guys, buat masa sekarang tak ramai yang tahu pasal kewujudan Mata Jogan milik Boruto, termasuklah duo shinobi yang terkuat sepanjang zaman iaitu Uzumaki Naruto dengan Uchiha Sasuke. Karakter-karakter yang tahu pasal kewujudan Mata Jogan milik Boruto ni pun hanya ditunjukkan dalam anime je, antaranya Boruto sendiri, Otsutsuki Toneri dan juga Otsutsuki Momoshiki. Otsutsuki Urashiki pun tahu juga. Tapi malangnya tu semua hanya berlaku dalam anime je. Sampai sekarang info berkaitan pasal Mata Jogan masih lagi belum direvealkan dalam storyline utama manga Boruto. Jadi kita nak cakap yang Boruto sendiri tahu pasal kewujudan Mata Jogan pun sebenarnya aku agak tak berapa nak yakin sangat tau, sebab dalam manga sendiri Mata Jogan masih belum direvealkan. Tapi kenapa aku dapat rasakan yang Kashin Koji tahu akan kewujudan Mata Jogan? First, korang kena faham yang Kashin Koji ni bukannya satu karakter yang biasa-biasa tau. Kashin Koji merupakan klon yang dicipta dari DNA salah seorang The Legendary Konoha Sannin iaitu Jiraiya. Kita sendiri pun tahulah betapa hebatnya karakter Jiraiya semasa beliau masih lagi hidup, dan secara tak langsung sedikit sebanyak Kashin Koji mempunyai kehebatan dan personality daripada karakter Jiraiya. Yang paling jelas of course skill mengintip dorang memang sebiji sangat guys. Jadi dengan kemahiran penelitian dan strategi yang Kashin Koji ada, dah tentulah Kashin Koji akan membuat keputusan yang sangat-sangat teliti dan sentiasa berjaga-jaga dalam setiap gerak-geri yang dibuat. Jadi dengan pemilihan Boruto sebagai partner seperjuangan dia pun dah tentulah Kashin Koji memilih disebabkan ada something yang Kashin Koji nampak dalam diri Boruto. First, disebabkan jiwa shinobi Boruto yang cukup besar. Lepas tu Boruto mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk melindungi dunia. Dan satu lagi, berkemungkinan besar disebabkan Kashin Koji dah nampak takdir ataupun apa yang bakal berlaku pada masa akan datang. So, macam mana pula Kashin Koji boleh nampak takdir Boruto ataupun apa yang bakal berlaku pada masa akan datang bila Kashin Koji team up dengan Boruto kan? Point yang paling besar of course lah disebabkan Kashin Koji mempunyai satu kekuatan dewa yang cukup unik iaitu Shinjutsu Prescience, yang mana dengan kemampuan yang Kashin Koji ada membolehkan beliau melihat beberapa gambaran masa depan yang bakal berlaku. Jadi disebabkan hal itulah berkemungkinan besar tak mustahil salah satu gambaran masa depan yang telah dilihat oleh Kashin Koji telah memperlihatkan Boruto mempunyai satu kekuatan dewa yang cukup besar mampu untuk melindungi dunia, ataupun dengan kekuatan yang Boruto ada merupakan kunci untuk menewaskan klan Otsutsuki iaitu Mata Jogan. Tak
mustahil guys, benda ni boleh berlaku sebab kita sendiri dah tengok beberapa kemungkinan yang bakal berlaku hasil daripada kemampuan milik Kashin Koji. Dari sebabkan Kashin Koji dah nampak yang Boruto ada kemampuan sebesar macam tu, Kashin Koji pun terus je decide untuk mendorong Boruto untuk membangkitkan kekuatan tersebut. Sebabnya korang kena ingat, dengan kekuatan precise yang Kashin Koji ada, tak semua gambaran masa depan yang Kashin Koji nampak boleh dikongsikan oleh semua orang sebab setiap tindakan kita merupakan masa depan kita sendiri. Sebagai contohlah kan, insiden Uchiha Sarada telah membangkitkan Mangekyo Sharingan milik beliau. Kashin Koji sendiri dah tahu dari awal lagi yang Yodo akan terkorban bagi untuk membangkitkan kekuatan Mangekyo Sharingan milik Sarada. So, korang cuba bayang, kalaulah Kashin Koji dah bagi tahu dari awal lagi akan ada karakter yang terkorban dalam misi tersebut, 100% dorang akan cuba untuk elak benda tu berlaku dan ada kemungkinan Sarada tak akan membangkitkan kekuatan mata Mangekyo Sharingan pada masa tersebut. Jadi sama juga macam kes Boruto yang mana berkemungkinan besar Kashin Koji dah tahu pasal kewujudan mata Jogan, tapi Kashin Koji tak boleh nak revealkan dekat Boruto pasal kekuatan tersebut. Mungkin disebabkan pada masa akan datang nanti Boruto akan membangkitkan kekuatan mata Jogan disebabkan ada orang yang dia sayang terkorban. Manalah kita tahu kan, mungkin Mitsuki ke? Tak tahulah. Jadi pilihan yang Kashin Koji ada hanyalah dengan mendorong Boruto ke arah masa depan yang dilihat supaya semuanya akan berjalan lancar dan Boruto akan membangkitkan kekuatan mata dewa untuk selamatkan dunia. Satu lagi, ada risiko yang cukup tinggi tau kalau Kashin Koji revealkan rahsia mata Jogan Boruto seawal macam ni, sebabnya ada kemungkinan yang Otsutsuki Momoshiki akan mengambil kesempatan. Sebabkan itulah dalam chapter yang ke-26 Kashin Koji agak tak berpuas hati dengan Boruto sebabnya Boruto seakan ada rancangan yang tersendiri dengan Momoshiki dan dia rahsiakan daripada Kashin Koji. Jadi mungkinlah disebabkan tindakan Boruto yang ingin serahkan tubuh beliau dekat Momoshiki boleh menyebabkan masa depan yang dilihat oleh Kashin Koji akan berubah menjadi lebih buruk. So, korang setuju tak dengan pendapat aku ni? Komen dekat bawah.